I tak tahu. I masih tengok itu apa? Itu dulu 5 tahun dulu punya keksa itu bukan ilmu yang baru tau. Itu ilmu yang sudah lama. Mungkin sudah tak boleh apply dekat dunia sekarang. Setuju tak semua? Setuju. Setuju tak? Apa yang korang belajar hari ni adalah apa yang penting. Yang mungkin ada masih dekat sini masih ragu-ragu lagi. Betulkah? I dulu diajar ini. Sekarang tengok ada baru. Sekarang orang tengah buat live. You masih buat apa? You masih post video saja. You ingat you boleh dapat lead banyak. Sekarang era sudah berbeza. Siapa ada rasa macam tu angkat tangan? You dulu video you dapat view, dapat lead banyak, tapi sekarang macam tak ada. macam lain. Ada? Siapa ada feel macam tu? Ya, ada. You tahu tak kenapa? Because era ini sangat pantas. Ada benda yang baru, you kena terus ikut. You tak ikut, you akan tertinggal, disingkirkan. Faham tak? That's why Sifu bagi tahu korang semua, macam Sifu boleh bertahan 30 tahun kerana Sifu tak berhenti. Sifu tak berhenti berubah. Yes or no? Yes. Yes. Jangan Sifu, you sudah untung berpuluh-puluh juta, patut you rehat. Patut you tak buat apa. Baru Sifu sembang dengan kita punya FBO. Dia tanya Sifu, you sudah untung banyak duit, you patut you boleh rehat. Sifu kata, kenapa kita tak nak rehat? Kalau you rehat, you nak enjoy, nak apa comfortable, so you punya whole engine akan jadi lemah. Faham tak? You tak guna mah. You beli satu kereta Porsche ke Ferrari ke, bolehkah you simpan dekat rumah saja, tak mau guna dia, boleh tak? Tak boleh, nanti buruk. Apa akan jadi? Dia akan rosak. Bukan you tak guna, dia tak rosak. Betul tak? Bukan you tak guna, dia tak rosak. Itu sebab sangat penting kita kena gunakan dia. Macam Sifu ada ilmu, Sifu ada energy, sampai bila pun kita kena buat. Betul tak? You tengok kita punya XPM Tun Mahathir sudah umur berapa? 900. Sudah umur 100 lebih, betul tak? Masih exercise every day. Yes or no? Yes. Adakah dia rasa dia sudah umur 100 tahun patutnya dia tidur saja, tak mau buat apa-apa? Tak. Rehat saja. Ada macam tu? Tak. Tak ada. Desa hari ni ingat, apa yang korang belajar, ilmu yang you dapat, mesti kena ambil peluang ini untuk berubah terus. Boleh tak? Boleh. Okay? So apa yang Sifu nak sampaikan adalah, kalau you nak capai pencapaian seperti Sifu, you nak jadi bintang dalam video yang tadi, okay? Korang tengok apa Sifu buat. Sifu keep on changing. Keep on changing. Sifu ada buat live tak? Ada. Siapa ada masuk Sifu punya live? Ada. Ada juga, betul tak? Ya, orang masuk. Ada. Ada. Ada? Ada masuk. Diam-diam. I tak tahu juga, I tak tahu siapa yang masuk. Okay? Tapi I buat saja. Orang buat, Sifu buat lah. Betul? Satu live boleh tambah 500 lebih follower. Wow. Betul, Sifu live tambah 500 lebih orang follower. Jadi satu live boleh dapat dalam 60-70 lead. 67 orang isi form. Baik ke tak baik? Baik. Siapa Sangat. yang perlu ini lead? Sifu ke korang? Saya. You rasa you yang perlu ke Sifu yang perlu lead sekarang? Saya. Kalau Sifu cakap macam tu, korang pun tak nak mula buat, I pun tak tahu I nak cakap apa lagi lah. Sudah berapa kali Sifu jumpa korang dekat kickstart macam ini? Gambar tadi, betul tak? Korang sudah sampai dekat sini. Jangan buang masa lagi. Jangan buang masa lagi. Sifu nak tunjuk slide Sifu, tapi lebih kurang. You sudah dengar banyak hari ini. Macam anda nak lebih sihat, lebih kuat, lebih disiplin, atau korang nak macam ini? Tidur je. Masih sama, masih tangguh, masih bagi alasan. You pilih. Siapa pilih? Saya pilih. You pilih sendiri. Okay? So, commit 90 days. 90 days bukan jauh sangat. Kok Sun pun 90 days. Tadi Miza Kok Sun pun cakap berapa hari? 90 days. So kita no excuse. No excuse. Cakap dengan diri sendiri. No excuse. No excuse. No excuse. No excuse. No excuse. No excuse. Yes. Lepas tu bagi tahu diri, I can. I can. Saya boleh.